Sekali. Afian, kau tengok dari sini. Okey. Album itu bernama Theories of Seram. Dan nama vlog kita Theories of Seram. Pukul 8. So, hari ini kita akan buat paranormal. Jom kita buat paranormal. Kita ada 3 YouTuber di sini. Ada I'm Sneeze, dia Anissa pemilik, dan Yen Oreo. So, kalau korang tak tahu, Yen Oreo tu video baru tau guys. Ketiga-tiga ni tak famous. Bagus. Tapi yang paling banyak subscriber saya lah. Saya baru 122 subscriber. Saya rasanya dia baru Yen Oreo 54 guys. So paranormal kita kali ni kita akan buat di sini. Dan berhenti dulu, nak cerita dulu. Okay guys, sebenarnya video ini adalah rekaan semata-mata dan jangan ambil serius. Okay, jom kita jalankan paranormal kita. Okay, so kalau kau nak tahu tempat yang kita buat paranormal ni, dulunya adalah banglo yang hancur sebab kebakaran, tapi banyak roh dorang yang tak tenang. So kita, korang nak tengok tak? Katanya dekat situ banyak penampakan ni. Kau tengok tu macam ada benda putih mumpet. Cuba kau tengok betul-betul. So, dekat sini pun sama. Dulunya masjid ini katanya orang pernah jumpa seorang lembaga hitam. Afian, letak lah. Seorang lembaga hitam dekat dalam kandas. Tapi masjid ni dah ada lagi orang dekat masjid ni. Tapi cuma so, jom, kita pergi ke rumah ke sana. Jom, lari lah. Takut pocong. Satu, dua, tiga. Aku tak lari. Gila of man. Okay, dekat sini pun banyak juga penampakan. Okay, so sekarang ni kita boleh. Kalau korang nampak apa-apa, korang bagi tahu tau. Okay, tengok tu. Tengok pokok sana tu. Kau nampak tak macam tangan? Itu dikatakan adalah tangan orang purba yang telah tenggelam di dalam tu. Aku rasa tempat ni dah macam terbengkalai tu guys. Tapi dia bina rumah juga kat sini. Bagus. Sangat bagus. Dan katanya di sini tapak ni, tempat dekat kucing ni katanya adalah kubur Cina. Mak kau tanya. Dan katanya dulu kawasan istana ni adalah kawasan masjid ni adalah kawasan istana. Tapi istana tu okey, kita orang sewa. Sebab apa kita perlu bisik-bisik? Sebab kat sini kita dah duduk dekat perumahan orang. So aku tak boleh bisik-bisik kat rumah ni ada orang. So kita kena diam sikit lah. Alamak, kau nampak tak? Aku dengar tadi macam ada orang. Dia makan aku tak? Siapa yang dengar? Tolong. Dia kucing kau ya. Korang dengar? Ya. Ini dia yang menangis ni, budak ni. Tak, tadi korang dengar tak yang macam ada orang menjerit? Aku tak berani sangat tau nak cari. Sebab kat sini memang betul-betul LOL. Mak kau tai. Kau ni tak kejap aku je. Kejap guys. Tai lah kau. Masuk. Jangan masuk rumah orang kau ni. Yang tak minta izin. Tak cakap Assalamualaikum. Mana tahu orang tu Kristian. Orang tu SCP tu apa ke. Kau tak kan? SCP-096. So sekarang ni LOL. Iseng langkau. Kejut aku. Iya. Orang paranormal. Tolong. Aku dengar daripada arah sana guys. Aku rasa tolong tu daripada sebelah sana. Katanya dekat sini dulunya adalah kolam dan ada perempuan mati lemas kat situ. Tepat dekat pokok ni. Dan pokok ni merupakan adalah pokok kesayangan. Siapa yang boleh tengok makhluk halus? Kita orang tak nampak lah.
Kita orang dulu nampak. Tapi sekarang dah tak nampak. Cuba dengar je. Tapi tadi betul. Serius ada kau dengar tak? Dengar, Cok. Dia tak boleh tak? Tu aku buat, coy. Tu suara mic ni, coy. Kau dah kenapa? Kalau aku macam ni. Basikal tu elok-elok aku panggil ibu sekarang. So, Ya. tak Saya ada basikal malaikat. Tak, dah tahu basikal orang. Nak main lagi buat apa? Kita teruskan kisah ni, guys. Ya, ni Kita apa teruskan destinasi. Dan dekat sini juga adalah Sini. tu tangan orang purba tu masih meminta tolongan. Cuba tu, aku rasa tolong tu daripada sana. Buka sini ada rumah orang, ramai lagi orang. So kita kena tutup. Weh, semakin menjadi-jadi. Wih! Weh, kat belakang kau siapa nampak tadi? Tolong guys! Aduh! Dia jatuh. Wih, aku dengar lagi tu. Tolong! Saya tenggelam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang jawab tadi? Siapa? Kau keluar sekarang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Aku rasa kita kena Assalamualaikum. lari cepat-cepat dari sini. So, Sebab sebenda kau dengar sini. So kita kena lari cepat-cepat guys. Kita kena melintah ni dengan cepat. Kalau tak kita kena lari satu. Siapa yang dengar perkataan tolong jangan tinggalkan saya di istimewa. Dia suruh kita keluar. So, aku dah tak selamat dekat sini. Aku tak ada air. Aku tak ada minuman. Assalamualaikum. Padahal tadi ibu dia nanya. Betul dia. Okay, so sekarang kita dah sampai kat rumah. Benar. So, video ni dah 8 minit. So, kita cut. Terima kasih.